Hello, assalamualaikum. My name is Faizal and welcome to my channel. Okay guys, before I'm gonna start the video, there's something I need to tell you. Dah lama Faizal tak buat video kan, and tu pun last Faizal upload 2 bulan lepas, which is video graduation Faizal, yang video pasal Faizal dah graduate sekolah. And Alhamdulillah Faizal dah habis SPM. Lama dah, dari bulan 2, which makes 3 months ago I've ended my high school. So yeah, sekarang ni Faizal dah habis sekolah menengah, so boleh lah tu Faizal buat video YouTube banyak-banyak. Tapi itulah, Faizal kena ada motivation sendiri baru nak buat YouTube. Sebab kadang-kadang Faizal rasa macam malas pula nak buat kan. Tapi tak apa, Faizal akan cuba saya upaya untuk membangkitkan diri Faizal untuk buat video demi korang semua. Okay, so enough with the chit chat. Today's video, this is video reaction number 15, which is the video I'm going to react is called the second trailer of Agent Ali the movie 2. Woo! Yeah. Okay, first of all, mesti korang tertanya kan, kenapa Faizal tak buat reaction pasal first trailer. Okay, sebenarnya first trailer tu dia keluar masa bulan puasa. Bulan puasa tu dan dekat raya lah. So masa tu Faizal tengah packing barang lah untuk balik kampung. Lepas tu Faizal buka handphone lah sebab nak ada bunyi, sebab bosan lah kan. So Faizal buka YouTube. Lepas tu Faizal scroll. Lepas tu Faizal ternampak video trailer Agent Ali. Lepas tu Faizal tertekan. Lepas tu Faizal tertengok sampai habis, which is really makes me spoilers. Gives me spoilers, yeah. I shouldn't do that. Tapi tak apa. So sekarang ni dah 23 bulan, pukul 1.46 pagi. So yeah, sekarang ni movie Agent Ali yang kedua tu dah keluar dah dekat wayang. Tapi Faizal nak tengok dia punya trailer dulu sebelum Faizal nak pergi tengok wayang. So yeah, hari ni Faizal akan react second trailer untuk Agent Ali the movie 2. But let me set up my laptop first. Yeah, give me a sec. Okay, Faizal dah pasang dah laptop, and Faizal dah sedia lah untuk tengok video trailer kedua filem Agent Ali the movie 2. So yeah, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. In 3, 2, 1, let's go. Ali, bangun. Okay. Kerja kita belum selesai. Semua ejen dah Tak tahu macam mana. Saya dah cuba yang terbaik. Dah ikut apa yang mata suruh. Dah buat semua yang saya patut buat. Jadi, sebab kau dah cuba, tak ada benda buruk boleh berlaku. Ejen Rizwan sudah datang. Uncle! Ali! Punyalah lama tak pergi misi sama-sama. Itulah. Macam tak percaya lah. Ini peluang untuk kamu buktikan kebolehan kamu sebagai ejen Satria. Semoga berjaya. Lama. Satria? Sedia. Satria? Cantik. Satria masih belum diluluskan. Sebab itu, kita perlu nampakkan hasil dalam misi sebenar. Kamu yakin? Oh, ni ejen baru kan. Kalau jadi apa-apa, Apa tu? kamu sanggup Teras tanggung. Neuro. Okay, tu Anonymous, the Aku main dah villain. mula nampak permainan dia. Ancaman Numero selama ni. Uno, Cinco. Mereka bukan bertindak sendiri. Ada pihak lain yang mengatur semuanya. Musuh lama, permainan baru. Apa tu? Apa kamu dah buat? kau tak tahu berapa lama aku tunggu sana. Besarnya lah buat.
This song is fire. Ali, Last kali tu selagi wasilat mereka baik. ada, Sabaraya takkan selamat. Saya faham. Kerja kita belum selesai. Agent Ali, the movie 2, Misi Satria. 2 bulan. Okay. Itu adalah reaction Faizal pasal Agent Ali, the movie 2. And wow, to be honest, Faizal dah tengok dah trailer tu sebenarnya. What? Tapi Faizal tengok video tu semata-mata Faizal nak buat reaction untuk korang semua lah. Okay. Alamak, sekejap. Faizal tutup pula laptop. Aduh, yai. So, Faizal akan bahaskan sikit lah pasal trailer Agent Ali movie 2 tu. Okay. Okay. So yeah. Tahu lah nak cakap apa. Malah nak explain pasal trailer tu. So what do you guys think about the trailer reaction? Is it really good or not? I don't know, man. In my opinion, it's really good, especially the Satria transformation. Okay, I'm going to give 5 facts about Satria. Okay, Faizal akan bagi tahu lah apa 5 fakta pasal Satria tu. Okay, nombor 1. Satria ni dia merupakan sejenis perisai. Sebab yelah, obviously nampak macam armor lah kan. And only budak-budak gen lama tu, Gen Y ke Gen X tu, dia pergi panggil Satria tu budak besi. Yang nombor 2, cecair yang Ali transform jadi Satria tu ialah ferrofluid. So kepada yang tak tahu tu, ferrofluid tu apa? Dia sejenis cair hitam yang dia tertarik kepada magnet. So since Ali pakai suit magnetic, so which is makes sense lah kan. And dia punya transformation tu, wow, dia macam suit Iron Man lah, dia punya transformation dia. So yeah. Ketiga tu, suit Satria tu dia ada AI technology. So which means like Iron Man juga, Iron Man punya sister like Jarvis or Friday. Okay, yang nombor 4, suit Satria tu dia mempunyai apa tu? Kebolehan untuk 4 thrust. Neuro, Techno, Inviso dengan Combat. So which means masa dekat season 3 tu Ali dah masuk thrust combat. And Agent Dayang pun cakap apa tu, Agent tu baru je permulaan. Which means Ali ada perjalanan jauh lagi untuk menjadi pemakai Satria. Tapi dekat trailer tu Faizal dah nampak lah kan, Ali dah mahir untuk gunakan kebolehan 4 thrust. Ya. Okay, yang last kali nama penuh untuk suit Satria. Sebelum ni kita tak tahu lagi kan apa nama suit tu. Tapi dah confirm dah, nama dia adalah System Advanced Tactical Raid Intelligence Armor. Yeah. At first Faizal ada tengok satu komen tu. Komen tu dia sama juga macam dia punya official name, cuma perkataan S dekat depan tu dia panggil suit, because obviously Satria is like an armored suit. Yeah. And yes, I really can't wait to go watch the movie. Okay,
Tahu kan cakap apa? Dah pukul 2 dah. Orang lain semua tengah tidur. Kan nanti Faizal pergi kejukan dia orang. So yeah, what do you guys think about the video? Is it real good or not? Just comment in the section below. Just comment, wow, I really like it. Or if you don't like it, just tell me which one is wrong. Mana satu part yang Faizal dia salah bagi tahu. And yes, this is video reaction number 15. React to Agent Ali the movie 2 official trailer 2. So if you like the video, I would like to request you guys, don't forget to like, comment, share, subscribe, and turn on the notifications so you won't miss the next video. I'll see you guys in the next video. Goodbye. Assalamualaikum.